Ranger XL ni dia didatangkan dengan 2.0 liter turbo yang dapat menghasilkan output sebanyak 170 PS dan 407 Nm of torque. Ada juga dengan 6 speed auto dan 6 speed manual. Kalau korang tengok kalau korang bawa kereta ni biasalah Hilux kan tinggi kan. So dia memang biasa bawa kereta besar ni dia jadi macam tak bergoyang sangat. Dia jadi macam relax je bawa. Best dia punya ni apa tu? Dia punya steering pun dia punya apa ni? Steering kan ni kan. Steering dia pun nice. Dia memang best. Dan pick up dia memang laju. Itu yang saya suka sebab pick up dia laju. Speed dia nampak, saya tekan sikit je dia dah pergi speed jauh dah. Ni Ford Ranger pickup ni memang best lah. Dia memang kalau terus pick up dia memang laju terus. Ranger ni juga dia ada 6 speed tau. 6 speed auto ada, 6 speed manual pun ada. So orang kalau yang atas highway tu kalau nak bawa laju tu boleh tapi kena ikut peraturan lah. Ikut peraturan jalan raya. Jangan terlampau laju sangat. Gitu. Steering dia smooth. Aircon dia pun sejuk. So memang baloi lah. Siapa yang nak bawa nak bawa pergi off road ke ataupun nak bawa family pergi jalan-jalan jauh boleh pakai ni. Barang pun boleh letak banyak kat belakang tu. Korang boleh letak je semua-semua barang korang.